Telefilm Kaki Langit Tobo disiarkan pada Jumaat 30 Mei 2025 jam 9.30 malam. Di TDOK atau stream di RTM Klik. Arahan Yus Waisa di bawah terbitan AJ Productions sendirian Berhad. Pelakon yang membintangi telefilm ini terdiri daripada Didi Astila sebagai Malianis, Nafiz Zaidi sebagai Gusilan, Ismail Yaakob sebagai Romes, Bobby Kiran sebagai Laura. Telefilm ini mengisahkan Malianis, seorang wanita berkejaya yang nekat untuk berhenti kerja bagi membantu perniagaan biji kopi yang diusahakan bapanya. Banyak cabaran yang dihadapi olehnya terutama apabila Malianis ingin mengubah resipi biji kopinya. Mampukah Malianis meneruskan legasi perniagaan bapanya itu?